Piala Dunia 2026 baru sahaja bermula tetapi hanya selepas satu pusingan perlawanan, kumpulan satu perkara mula menjadi perhatian media di seluruh dunia. Bukan Argentina, bukan Brazil, bukan England tetapi pemain-pemain Liverpool. Ketika ramai penyokong Liverpool masih bersedih dengan musim 2025-2026 yang tidak mencapai jangkaan, pemain-pemain The Reds nampaknya menggunakan pentas terbesar dunia untuk menghantar satu mesej yang cukup jelas. Liverpool mungkin gagal menyerlah sebagai satu pasukan musim lalu, tetapi kualiti individu pemain-pemain mereka masih bertaraf dunia. Ada yang menjaringkan gol, ada yang mencipta peluang, ada yang memimpin negara masing-masing dan ada yang membuatkan media mula bercakap tentang bagaimana skuad Liverpool musim depan mungkin jauh lebih kuat daripada yang disangka. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana pemain Liverpool beraksi dalam Matchday 1 Piala Dunia 2026. Apa kata media tentang mereka dan kenapa persembahan ini mungkin berita yang sangat menggembirakan untuk Andoni Iraola. Virgil van Dijk, kapten yang memimpin melalui teladan. Jika ada seorang pemain Liverpool yang paling banyak dipuji media selepas Matchday 1, nama itu mungkin Virgil van Dijk. Belanda seri 2-2 menentang Jepun dalam satu perlawanan yang sukar, tetapi Van Dijk tampil sebagai penyelamat. Kapten Belanda itu menjaringkan gol dan menjadi pemain paling dominan di bahagian pertahanan pasukannya. Media Belanda dan pemerhati bola sepak antarabangsa memuji kepimpinan beliau. Dalam situasi di mana Belanda bergelut mengekang serangan Jepun, Van Dijk menjadi pemain yang sentiasa menenangkan keadaan. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Apa yang membuatkan Van Dijk istimewa bukan sekadar kemampuan bertahan, tetapi aura kepimpinannya. Beliau membuatkan pemain di sekelilingnya bermain lebih baik. Dan apabila Piala Dunia memasuki fasa kalah mati nanti, pemain seperti Van Dijk selalunya menjadi perbezaan antara pasukan yang tersingkil awal dan pasukan yang pergi jauh. Bagi Liverpool pula, persembahan ini sangat penting. Ramai yang mula mempersoalkan sama ada Van Dijk sudah melepasi kemuncaknya, tetapi jika beliau masih mampu menjadi pemain terbaik Belanda di Piala Dunia pada usia ini, itu petanda beliau masih mempunyai banyak lagi untuk ditawarkan di Anfield. Florian Wirtz, dunia mula nampak kenapa Liverpool bayar mahal. Apabila Liverpool membawa masuk Florian Wirtz, ramai sudah tahu beliau pemain hebat. Tetapi pentas Piala Dunia memberikan pendedahan yang berbeza. Jerman membelasah Curacao 7-1 dan walaupun ramai pemain Jerman menyerlah, Wirtz menjadi antara pemain yang paling mendapat perhatian. Beliau membantu menghasilkan gol pertama Jerman dan menjadi nadi utama kreativiti pasukan. Apa yang membuatkan media teruja ialah kematangan permainan beliau. Wirtz tidak bermain seperti pemain muda. Beliau bermain seperti pemain yang sudah berpengalaman bertahun-tahun di pentas tertinggi. Sentuhan pertama, pergerakan antara garisan, keupayaan mencari ruang, semuanya berada pada tahap elit. Malah sebelum kejohanan bermula, beberapa pemerhati sudah menjangkakan Wirtz bakal menjadi antara pemain paling penting Jerman sepanjang Piala Dunia ini. Dan selepas satu perlawanan sahaja, ramalan itu nampaknya semakin tepat. Bagi Liverpool, berita ini sangat besar kerana Andoni Iraola bakal membina sistem serangan baru musim depan dan Wirtz bakal menjadi pusat kepada revolusi tersebut. Alisson Becker, penjaga gol yang masih bertaraf dunia. Brazil seri 1-1 menentang Maghribi, keputusan yang mungkin mengecewakan sesetengah penyokong Brazil. Tetapi seorang pemain yang mendapat pujian ialah Alisson Becker. Sebelum kejohanan bermula, terdapat pelbagai persoalan tentang kecergasan beliau. Namun apabila diberi peluang beraksi, Alisson membuktikan sekali lagi mengapa beliau dianggap antara penjaga gol terbaik dunia. Media memuji ketenangan beliau, kawalan kawasan penalti, kemampuan membaca permainan dan keyakinan yang beliau berikan kepada barisan pertahanan Brazil. Kadang-kadang kita terlalu biasa melihat Alisson melakukan perkara luar biasa sehingga kita lupa betapa sukarnya menjadi konsisten pada tahap seperti itu. Tetapi itulah kelebihan Alisson. Beliau tidak memerlukan aksi dramatik setiap minggu untuk membuktikan kehebatannya. Beliau hanya perlu melakukan tugasnya dan beliau melakukannya dengan sempurna. Cody Gakpo masih menjadi ancaman utama Belanda. Ini pemain yang fans Liverpool tak berapa suka, tapi
kita sembang juga. Walaupun tidak menjaringkan gol, Cody Gakpo tetap mendapat perhatian media selepas perlawanan Belanda menentang Jepun. Beliau menjadi antara pemain serangan yang paling aktif, pergerakannya sukar dibaca dan beliau sentiasa cuba mencipta ruang untuk rakan sepasukan. Selepas perlawanan itu, Gakpo juga bercakap kepada media mengenai cabaran menentang Sweden dan rakan sepasukannya di Liverpool, Alexander Isak. Ini menunjukkan satu perkara, Gakpo kini semakin matang sebagai pemain. Beliau bukan lagi sekadar pemain sayap berbakat, beliau sudah menjadi antara salah seorang pemimpin generasi baru Belanda. Ryan Gravenberch, pemain yang semakin matang. Jika anda melihat statistik semata-mata, mungkin anda tidak akan terlalu teruja dengan persembahan Ryan Gravenberch. Tetapi mereka yang menonton perlawanan akan memahami mengapa media Belanda begitu menghargainya. Beliau membantu menghubungkan pertahanan dan serangan. Beliau membawa bola keluar dari tekanan. Beliau memberikan keseimbangan kepada pasukan dan itulah perkara yang menjadikan beliau sangat penting. Kadang-kadang pemain terbaik bukan pemain yang menjaringkan gol, tetapi pemain yang membuatkan segala-galanya berfungsi. Dan Gravenberch semakin menunjukkan ciri-ciri tersebut. Alexis McAllister, juara dunia yang masih tenang. Argentina memulakan kempen mempertahankan kejuaraan dengan kemenangan 3-0 ke atas Algeria. Seperti biasa, Alexis McAllister tidak memerlukan tajuk utama untuk memberikan impak. Beliau mengawal tempo permainan, beliau membantu Argentina menguasai bahagian tengah. Beliau melakukan perkara-perkara kecil yang akhirnya membawa kepada kemenangan besar. Ini sebenarnya kekuatan terbesar McAllister. Beliau jarang kelihatan luar biasa, tetapi apabila beliau tiada, anda akan terus merasakan kekurangannya. Alexander Isak, pemain yang paling menakutkan. Dan akhirnya kita sampai kepada pemain yang mungkin paling menggembirakan penyokong Liverpool, Alexander Isak. Sweden membelasah Tunisia 5-1 dan Isak menjaringkan gol. Tetapi yang lebih penting daripada gol itu ialah cara beliau bermain. Pantas, kreatif, berbahaya. Membuatkan pertahanan lawan sentiasa berada dalam keadaan panik. Media mula menyebut beliau sebagai salah seorang penyerang paling berbahaya dalam kejohanan ini. Malah Cody Gakpo sendiri mengakui Belanda perlu bersedia menghadapi ancaman Isak apabila kedua-dua pasukan bertemu nanti. Itu satu pujian yang besar kerana ia datang daripada rakan sepasukan sendiri dan jika Isak terus bermain seperti ini, nilai beliau sebagai penyerang utama Liverpool akan terus meningkat. Selepas matchday 1 Piala Dunia 2026, satu perkara yang menjadi sangat jelas, pemain Liverpool bukan sekadar hadir untuk mencukupkan bilangan, mereka hadir untuk menjadi watak utama. Van Dijk menjaringkan gol, Wirtz mengawal kreativiti Jerman, Alisson memimpin Brazil, McAllister mengawal Argentina, Gravenberch semakin matang, Gakpo semakin berpengaruh dan Isak mula menakutkan seluruh dunia. Jika ini baru permulaan kejohanan, bayangkan apa yang boleh berlaku apabila mereka memasuki pusingan kalah mati. Dan bagi penyokong Liverpool, mesej yang paling menggembirakan adalah Andoni Iraola mungkin akan menerima sekumpulan pemain yang pulang daripada Piala Dunia dengan keyakinan yang jauh lebih tinggi. Jika momentum ini berterusan, musim 2026-2027 mungkin menjadi musim kebangkitan Liverpool. Jadi apa pendapat anda? Siapa pemain Liverpool terbaik dalam matchday 1 Piala Dunia 2026 pilihan anda? Van Dijk, Wirtz, Alisson ataupun Alexander Isak? Tulis pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga tekan loceng notifikasi kerana kita akan terus membawa analisis Liverpool paling mendalam sepanjang Piala Dunia 2026. You will never walk alone.